satu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nuralia Sarah, nama diberi dari kelas 5 bestari. Saya berumur 11 tahun, anak didik Ustazah Nurhayati binti Rashid. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Barak. Kod sekolah ialah DBA 0009. Pada hari ini saya akan berceritakan sebuah cerita yang bertajuk Puteri Sarah. Buku ini sangat menarik dan ramai sangat kanak-kanak yang minat. Buku ini salah satu buku kegemaran saya. Buku ini mengandungi 4 watak. Watak yang pertama ialah Puteri Sarah. Watak yang kedua ialah Putera Zaki. Watak yang ketiga ialah Raja. Watak yang keempat ialah Permaisuri. Penulis cerita ini ialah Lusdi Rahayu. Buku ini mengandungi 23 buku surat. Puteri Sarah sedang membaca buku untuk perayaan pada minggu depan. Putera Zaki mendatangi dia. Putera Zaki ingin dia mengajar Putera Zaki membaca Al-Quran. Tetapi Puteri Sarah sangat keliru ingin membaca atau mengajar. Puteri Sarah yang baik hati mengajar Putera Zaki membaca Al-Quran. Tetapi Putera Zaki tidak mengenali huruf hijaiyah. Puteri Sarah sangat marah. Lalu dia memarahi Putera Zaki. Putera Zaki yang sangat sedih. Dia keluar dari bilik Puteri Sarah. Puteri Sarah sangat marah lalu mengunci pintu. Keesokan harinya, Puteri Sarah berasa bersalah. Dia memanggil Putera Zaki. Putera Zaki berkata, "Kenapa?" Puteri Sarah berkata, "Jom kita baca Al-Quran sama-sama." Putera Zaki merasa sangat takut ingin menjawab kerana dia takut dimarahi. Tetapi Puteri Sarah tidak mahu marahi dia lagi. Puteri Sarah mohon, "Lord, 2 coklat, tanda meminta maaf." Puteri Sarah sangat gembira kerana dia mengajar Putera Zaki sampai pada huruf hijaiyah. Lalu dia memberitahu Raja dan Permaisuri. Dia memberitahu bahawa Putera Zaki sudah mengenali huruf hijaiyah. Permaisuri menyuruh Putera Zaki membaca huruf hijaiyah. Lalu Putera Zaki sangat lancar membacanya. Dia dipuji oleh Raja, Puteri Sarah dan Permaisuri. Pengajaran dari cerita ini ialah belajar untuk bersabar ketika menghadapi cabaran. Yang kedua ialah bersabar adalah sifat yang Allah menyukai. Sekian, terima kasih.